Bantahannya Arif, soalan dan jawapan bersifat spekulatif dan menyalahi prosedur. Saksi, sila jawab dengan fakta yang sebenar yang awak alami. Pendakwa, sila ulang soalan dengan lebih spesifik. Baik, Ya Arif. Anissa, selepas kejadian rogol tu, apa yang tertuduh lakukan pada awak? Dia buang saya dari Batu Khadijah dan cerita perkara palsu pada arwah bapa saya. Bertahun-tahun saya terpaksa simpan rahsia ni. Hidup saya cuma untuk membesarkan anak saya, Haikal, yang mana DNA-nya terbukti sepadan bersama Ustaz Irfan. Ya Arif, bukti ujian DNA dimasukkan sebagai bukti pendakwaan, di mana tertuduh diperintahkan oleh mahkamah untuk jalani ujian DNA bersama Muhammad Haikal bin Abdullah. Ianya relevan dan mengesahkan identiti pihak yang terlibat dan boleh membantu mahkamah dalam menilai kebenaran dakwaan yang dibawa.